Biasanya orang lihat apa yang terserlah, bukan apa yang ditempuh. Begitu juga dengan hidup aku. Orang hanya nampak siapa aku hari ini. Diorang menilai dengan kejayaan dan apa yang telah aku capai. Tapi orang tak tahu pun apa yang aku tak ceritakan. Sebab realiti sentiasa ada di sebalik persepsi. Adik tengok ni. Tada! Wah, Adik. Adik kan suka belon? Terima kasih, Ibu. Ibu, Ali sukalah main blok-blok ni. Ali rasa kan, Ali boleh buat apa saja dalam dunia ni. Nanti, kalau Ali dah besar, Ali nak buat rumah yang besar-besar. Ali nak buat swimming pool besar. Ali nak buat tempat main besar. Lepas tu, Ali nak buat tempat tidur dengan bilik banyak-banyak. Macam rumah Datuk Ali Syukri. Yeay! Alik. Boleh. Asalkan Alik kuat berimajinasi, mesti Alik boleh. Tapi, kalau ibu tak kisah. Asalkan kita boleh makan sama-sama. Ibu, betul tak? Yang nak kawan Alik yang kat sekolah dulu. Kenapa dengan dia? Dulu dia bagi surat ke Alik. Oh, satu kali tu Alik duduk kat kelas. Lepas tu meja Alik letak bawah kursi. Lepas tu Alik sangkut kat kaki kat situ. Lepas tu Alik tu kebakar. Dia kat belakang. Main sama-sama. Ibu ada masakkan kari pam. Wah, cepat. Terima kasih, Ibu. Tang kiri. Boleh. Jangan, Bu. Siapa tu? Yang ni. Ibu. Ibu. Tengok TV sama-sama. Dari depan akan tampak sederhana, tapi penerangannya diracik begitu romantis. Urusan perabotan dan wangi-wangian kuserahkan. Rumah kecil ke? Rumah besar ke? Kalau ibu boleh teman adik sampai adik dewasa, ibu bersyukur. Terima kasih, Ibu. Adik, ada hingus kat hidung tu lah. Hingus? Ya. Tapi ada satu masa tu hidup aku sangat serabut. Aku benci diri aku. Kenapa aku macam ni?
Aku tahu aku perlu keluar dari situasi ini. Aku dah cuba banyak kali. Aku cuba lagi dan lagi dan lagi. Tapi setiap langkah aku ke depan sentiasa ditarik balik oleh something yang aku tak tahu apa benda. Aku penat lawan sesuatu yang orang lain tak nampak. Sebab hakikatnya hanya aku dan aku sahaja yang hadap semua benda ni. Sebab kadang-kadang seseorang tu cuma perlukan sedikit kekuatan daripada orang lain. Untuk kembali mencari kekuatan dalam diri sendiri. Cabutlah. Ni keluar dari otak aku. Walaupun Alif tak boleh bina rumah impian kita, Alif kan boleh bantu orang lain. Ibu, Train kerajaan projek ke Tanjung Mali akan bagi platform 5 bagi platform mana? Alif dah faham apa yang ibu maksudkan. Oh, tak ada buat apa. Main blok-blok je. Tapi dah nak kemas dah. Oh, saya tolong boleh? Oh, boleh. Masih dik, kemaskan. Aduh, Pakcik nak kerak dulu ni. Dik, nah, lilin. Ambil lah. Sama. Kekurangan Alif ni sebenarnya dapat menjadi kelebihan untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Akan rumah itu dari depan akan tampak Terima kasih, sederhana, tapi Ibu. dibuat kuat. Betul tak? Masuk. Alif tu ke belakang. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tak taruang aku ikut pertimbangan.